wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar dan penonton kita pada hari ini. Jadi saya, hos anda pada hari ini yang akan kita bincangkan tentang isu-isu topik-topik yang hangat yang berkaitan dengan ilmiah dalam podcast kita. Jadi topik kita pada hari ini ialah peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam mendidik generasi muda dari segi adab dan akhlak dia. Jadi kita akan menjemput tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Cik Asfa Dania yang akan bersama-sama dengan kita untuk membahaskan topik ini. Jadi Cik Asfa, apa khabar hari ini? Khabar baik. Salam. Okey. Terima kasih kerana telah menjemput saya di dalam episod podcast pada hari ini. InsyaAllah saya akan memberikan pandangan tentang Al-Quran dan As-Sunnah ni memainkan peranan besar dalam prinsip adab dan akhlak membentuk umat sejahtera. Okey, kembali kita kepada podcast hari ini bersama saya sekali lagi, hos anda. Jadi kita mulakan kepada segmen pertama kita yang kita akan bertanya sesi soal jawab bersama kita punya tetamu jemputan. Jadi Cik Asfa, Ya saya. Saya ada persoalan, maksudnya adalah beberapa soalan yang saya ingin tanyakan. Jadi untuk segmen pertama ni saya nak tanya pasal mengapa peranan Al-Quran dan As-Sunnah ni dia jadi asas yang penting kepada generasi muda untuk mendidik adab dan juga akhlak yang mulia. Boleh Cik Asfa terangkan? Boleh, insyaAllah. Okey, Al-Quran dan As-Sunnah ni dia sebenarnya bukan sahaja sebagai larangan atau ibadah, tetapi Al-Quran dan As-Sunnah ini juga sebagai panduan dalam hidup umat Islam, di mana di dalam Al-Quran dan Sunnah telah menulis bahawa terdapat larangan dan sebagainya lah yang berkaitan dengan pendidikan pun ada. Okey, jadi di dalam konteks pendidikan ni Al-Quran dan Sunnah ni menekankan keseimbangan antara ilmu dan akhlak. Okey, ilmu tanpa akhlak ni akan membuatkan masyarakat lemah. Kenapa? Sebab seperti kata pepatah, ada yang mengatakan bahawa ilmu tanpa adab ni ibarat api tanpa cahaya. Macam mana kita nak ada cahaya kalau tak ada api? Begitulah juga dengan adab. Bila kita tak ada adab, ilmu takkan dapat. Faham kan? Bagus. Okey, jadi Al-Quran dan As-Sunnah ni dia mendidik kita supaya bukan sahaja cerdas minda, tapi dia juga membentuk kita agar bersifat yang bernilai, menghormati guru dan sebagainya lah. Okey, jadi itu saja soalan untuk segmen pertama kita. Kita akan pergi kepada segmen kedua. Untuk segmen kedua kita pada hari ini ialah kita akan tanya kepada Cik Asfa. Jadi Cik Asfa, untuk segmen kali ini saya nak tanya bagaimana peranan Al-Quran dan As-Sunnah ni dia jadi asas kepada kurikulum pendidikan Islam. Ya, seperti sedia maklumlah bahawa kurikulum pendidikan Islam ini memang berpaksikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Antara kandungan yang berpaksikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini seperti yang kita telah belajar seperti sekolah rendah, iaitu tauhid, akhlak, sirah dan sebagainya. Mana di situ telah menerapkan bahawa adab dan ilmu dan akhlak dan sebagainya lah yang didapat dalam tersebut. Jadi menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 telah menegaskan bahawa kewajipan menuntut ilmu ni adalah wajib sejak dahulu lagi. Sejak kita kecil kita telah dipraktikkan oleh bapa bahawa kita perlu menuntut ilmu. Tidak perlu mengira umur sekarang ni. Dan Rasulullah juga telah bersabda bahawa menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Jadi jelaslah ilmu bukan hanya pilihan, tetapi ia adalah kewajipan.
Okey. Jadi dengan kurikulum yang berpandukan kepada pendidikan Islami, pelajar bukan sahaja bersedia menghadapi cabaran dunia, tetapi sebagai bekalan untuk akhirat. Okey, saya faham dengan penjelasan Cik Asfar, sangat jelas dan juga boleh memberikan inilah pendengar-pendengar kita pun jelas tentang penjelasan tersebut. Okey, jadi soalan seterusnya saya nak tanya Cik Asfar, apa yang dimaksudkan oleh tarbiyah rohani? Okey, saya ringkaskan. Tarbiyah rohani ini adalah proses di mana kita mendidik dan melatih diri kita ni untuk menyatukan jiwa kita terhadap Allah. Maksudnya segala perbuatan kita itu adalah rohani. Kita berniat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Macam tu saja. Okey, saya faham lah. Sebab kenapa saya tanya soalan tu, ada salah satu pendengar kita yang bertanya soalan tentang selain daripada kurikulum, bagaimana pula dari aspek tarbiyah rohani dalam pendidikan? Okey, selain daripada kurikulum, Cik Asfar, saya ada 3 soalan. oh ni lah. Ni sebab ni. Okey. Tarbiyah rohani ini sangat penting kerana ianya dapat menyucikan hati kita. Sebab apa? Sebab kita nak melakukan ini kerana Allah. Okey, Allah juga berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat 28, di mana hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Maksudnya kita buat perbuatan dengan Allah, kita akan rasa tenang. Tak adalah kita bila kita niat dengan kerana Allah, kita akan rasa macam mana ni, macam tu. Kita tak tenang jiwa kita. Jadi tak tenteram lah. Ya, betul. Rasulullah SAW juga telah bersabda dalam tubuh manusia ada serupa daging. Jika baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Okey, dia nak cakap kat sini bahawa jika kita buat sesuatu tu kebaikan Allah, jadi kat situ kita akan mendapat hasil yang baiklah. Jadi hati kita pun akan lebih tenteram dan tidak rasa was-was dan sebagainya. Okey, jadi ia telah menunjukkan bahawa pendidikan ini dia mestilah menguatkan jiwa melalui seperti zikrullah, berdoa dan sebagainya lah. Asing daripada pelajar melakukan zikrullah setiap pagi ke apa kan. Pelajar bukan sahaja dapat pintar dalam akademik, tetapi dia juga dapat menjadi sebagai insan murabi yang mampu membimbing orang lain, iaitu rakan-rakannya ke arah yang benar. Okey, penjelasan yang sangat-sangat jelas dan saya faham apa yang telah diterangkan oleh Cik Asfar kita. Okey, untuk soalan yang seterusnya, okey, sebelum tu, ilmu tanpa adab merupakan satu perkara yang dikatakan tidak bermanfaat. Jadi, bolehkah Cik Asfar terangkan lebih lanjut tentang kepentingan adab kepada pendengar-pendengar kita? Boleh. Untuk kita lebih faham dan jelas, saya nak cakaplah kepada cerita kepada cerita tentang kegunaan adab tu. Kenapa adab tu penting? Okay, seperti mana dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82, di mana itu telah menceritakan tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, di mana Nabi Musa ni dia belajar dengan Nabi Khidir. Kenapa Nabi Musa ni belajar dengan Nabi Khidir? Sebab Nabi Musa ni dia berasa dia dah cukup pandai. Dia dah cukup pandai, so Allah perintahkan dia jumpa orang yang pandai daripada dia, iaitu Nabi Khidir. Maksudnya dia macam dia dah rasa dia dah pandai, dia tak nak belajar. Ya, begitu. So dekat dalam cerita dia, Nabi
Nabi Khidir ni dia bolehlah ajar, dia boleh ajar Nabi Musa, tapi dengan syarat. Syaratnya dia jangan soal apa yang Nabi Khidir ni buat. Okay. Jadi di dalam perjalanan dia ni ikut Nabi Khidir ni, Nabi Khidir ni buat perkara yang aneh, yang buatkan Nabi Musa ni macam apa dia buat ni? Betul ke dia lagi bijak ke? Macam dia tertanya-tanya lah. Di mana perbuatan Nabi itu adalah seperti dia membunuh budak lelaki yang tengah berlari tengah main kawan dia. Lepas tu ada yang dia rosakkan kapal, padahal kapal tu cuma satu je untuk orang yang fakir miskin. Ada banyak lagi. So Nabi Musa dia tanya kenapa? Dia dah langgar syarat yang Nabi Khidir cakap tu, jangan tanya dia. Jadi di situ Nabi Khidir pun dah semacam okey, tak payah belajar dengan dia. Jadi kat situ dia telah menunjukkan bahawa pentingnya adab tu, kesabaran kita dalam menuntut ilmu. Begitu. Faham. Jadi praktikal tu telah menyuruh kita agar menghormati guru, jaga tutur kata dan hormat dia, walaupun dia buat perkara yang pelik ke, yang rasa macam betul ke dia buat ni, tapi kita kena hormat dia juga. Dia yakin dia. Jadi Rasulullah juga telah bersabda bahawa bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, serta tidak mengetahui hak orang alim, iaitu guru. Jadi apabila ilmu dipelajari dengan adab, ia akan diberkati, kekal di dalam hati dan memberi manfaat sepanjang hayat. Tanpa adab ni, ilmu boleh hilang keberkatan. Masa kita belajar macam mana pun, tapi kita tak hormat guru, ilmu tu tak akan melekat kat jiwa kita. Betul. Okay, faham. Okay, terima kasih Cik Asma menerangkan soalan tersebut. Okay, kita kembali kepada soalan yang seterusnya. Kita kembali kepada podcast kita. Jadi, untuk soalan seterusnya Cik Asma, saya nak tanya bagaimana dia peranan Al-Quran ni dia dapat memberikan kesedaran moral dalam pendidikan. Begitu soalannya. Ya, ini datang daripada salah seorang pendengar kita lah. Baiklah, saya jawab ya. Kesedaran moral ni bermaksud, kalau masuk dari segi pendidikan kan, pelajar ni dia tahu apa tu salah, apa tu betul. Macam kita kan, macam sekolah kita tahu meniru atau exam tu adalah salah. So dia tahulah benda salah dia tahu salah, benda betul dia tahu betul. Maksudnya kita telah memais, kita dah dapat bezakan apa tu salah dan betul. Jadi kita kenalah berpegang pada prinsip akhlak yang mulia. Kita dapat bezakan baik buruk lah kan. Jadi firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 44, di mana dia telah menegur orang yang menyuruh kebaikan tetapi dia tidak melakukan kebaikan. Maksudnya macam dia suruh contohlah kan, macam susu slipper tapi dia tak susu slipper. Macam tu maksudnya dia depan orang dia macam baik, belakang orang dia tak buat benda tu. Okey, faham kan? Rasulullah SAW telah bersabda orang mukmin yang paling sempurna ilmunya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi di sini dia telah mengajar kita bahawa ilmu tu mesti diamalkan dengan ikhlas kerana Allah. Bukan kerana nampak baik je. Tak boleh. Dia kena ikhlas kerana Allah. Jadi jika ilmu tu dipandu dengan moral, tahu kan moral kan? Jadi kita kerajaan ini dapat lahirkan generasi yang bukan sahaja cergas dengan akademik, tapi juga beriman, berakhlak dan menyumbang kepada masyarakat yang madani. Cik Asma untuk terangkan soalan yang daripada pendengar kita ni. Okey, kembali kepada segmen yang ke-6, iaitu kita nak hampir ke penghujung sikit. Okey, Cik Asma, ada satu pertanyaan dalam pemikiran saya, iaitu ukhuwah. Okey, bagaimanakah ukhuwah ni dah boleh dikaitkan dalam aspek pendidikan yang bagus? Okey, baiklah. Ukhuwah ni ukhuwah dan kerjasama ni lebih kurang. Jadi ukhuwah dan kerjasama ni adalah nilai yang perlu kita tekankan, seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah, di mana dalam ayat 2, di mana
bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Janganlah kamu bertolong dalam dosa dan permusuhan. Maksudnya kita tolong tu untuk ukhuwah yang baik. Kita tolong dalam perkara yang baik lah. Janganlah kita tolong dalam perkara yang buruk lah kan. Maksudnya kita tolong mereka buat kebaikan macam sedekah ke, bukan tolong macam bergaduhan yang betul lah. Bila kita bertolong dalam situasi yang baik, kita dapat mendapatkan ukhuwah kita satu sama lain. Itu macam persaudaraan. Ya, persaudaraan. Okey, seterusnya Rasulullah SAW juga telah bersabda, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya kita perlu mencintai seseorang tu untuk kita merapatkan ukhuwah kita dengan dia. Kalau kita nak rapatkan ukhuwah tapi kita tak sayang dia macam kita sayang diri kita sendiri, dia macam mana ukhuwah tu? Macam tu. Okey. Jadi dalam pendidikan ni, murid ni perlu dilatih untuk bekerjasama. Bukannya dia ni saling bersaing untuk dapatkan markah yang terbaik kan. Dia ni perlu bersama-sama untuk mencapai satu misi persekolahan. Ya, target dia orang. Masa dalam SPM kan, kita perlulah tarik sama-sama rakan-rakan kita untuk kita sama-sama dapat target A+ masing-masing kan. Macam tu. Faham. Okey, jadi bila ukhuwah ni disemai, lahirlah masyarakat yang seimbang sesuai dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. Okey. Jadi kita akan pergi kepada segmen seterusnya, segmen terakhir kita lah. Kembali kita kepada segmen yang terakhir, iaitu segmen ke-7 bersama tetamu jemputan kita. Segmen ke-7 Bismillah. Kembali Take 3 segmen 7 Asfar. Action. Okey, kembali kita kepada segmen yang ke-7, iaitu merupakan segmen yang terakhir untuk podcast kita pada hari ini. Jadi Encik Asfar, untuk dalam realiti kita pada masa kini kan, apa yang kita boleh kaitkan berdasarkan apa yang kita bahaskan tadi, supaya pelajar dan juga guru-guru boleh amalkan? Okey. Mereka isu semasa kini lah kan. Kita sebagai para pelajar, pelajar ni perlulah menerapkan amalan belajar dengan niat ikhlas, bukan niat semata-mata ibu bapa. Macam kan ada kan setengah orang kan pergi sekolah kerana ibu bapa yang suruh, yang paksa kan. Jadi kita kena ubah niat mereka supaya dia orang pergi ke sekolah ni kerana niat untuk belajar kerana Allah. Jadi jadi bila dia orang belajar niat kerana Allah tu, ilmu dia orang belajar tu dapat diserahkan. Dan pada juga perlulah elakkan amalan tiru meniru dalam peperiksaan, dan mereka juga boleh gunakan ilmu diorang belajar tu untuk kebaikan. Macam diorang menceritakanlah apa yang diorang belajar dalam YouTube ke kan. Diorang boleh mengajar kembali, di samping diorang boleh ingat balik apa yang diorang belajar. Ya, jadi selain itu sebagai seorang guru juga, seorang guru ni perlulah dia mendidik anak murid tu dengan bersungguh-sungguh, dengan ikhlas. Jangan sebab terpaksa sebab gaji je kan. Tak boleh. Dia mendidik dengan ikhlas demi Allah. Ya, demi kasih sayang. Dan sambil guru juga perlu tunjuk teladan yang baik dalam mengajar. Sebab guru ni sebagai contoh lah, role model lah. Ya, role model. So bila cikgu buat buruk, mula-mula akan ingat, buruk tu adalah perkara yang elok. Macam tu. Jadi dia akan terikut-ikut lah. Ya. Okay, selain itu juga pendidikan juga perlu menekankan integriti. Contohnya di dalam peperiksaan, pelajar ni mesti jujur. Dan penjaga peperiksaan juga perlulah jujur dalam melihat pelajar-pelajar. Macam kan takut ada setengah orang, setengah penjaga peperiksaan tu akan menerima rasuah. Ya, jadi dia orang akan kabulkan mata dia orang daripada melihat pelajar yang meniru. Tak berlaku adil lah. Jadi kat situ pun kita perlu memandang paling penting dalam aspek begitu. Jadi dalam kehidupan kampus atau sekolah, budaya tolong-menolong,
dan menghargai perbezaan juga mesti dipupuk. Kalau macam setengah tempat kan ada yang saling sekolah saling bercampur bangsa. Jadi kita perlu bekerjasama untuk merapatkan ukhuwah, tidak mengira agama atau kaum. Ya, begitu. Okay, terima kasih Cik Azfa atas penerangan yang sangat jelas dan juga penuh berilmiah. Ya. Okay, kita sudah sampai kepada penghujung perbualan kita di podcast ini bersama tetamu jemputan kita. Jadi, kita bolehkah Cik Azfa simpulkan mesej utama yang kita dapat atas perbahasan kita pada hari ini? Jadi di sini saya ingin mensimpulkan sedikit lah kan pada podcast kita, tajuk podcast kita pada hari ini kan. Jadi kita aku anda Sunanin memantau peranan yang sangat besar dalam semua aspek, terutamanya pendidikan. Kenapa pendidikan? Sebab ilmu tanpa adab tu seperti yang saya cakap, seperti api tanpa cahaya. Begitu. Dia kena selarikan ilmu dan adab. Barulah berkat. Ya, baru berkat yang kita. Dia mendidik kita bahawa dapat membukukan tarbiyah kita kan, dapat menanam kesedaran kita dan menyuburkan ukhuwah sesama umat Islam maupun tidak Islam. Ya. Jadi semua ini sangat penting untuk lahirkan pelajar yang berilmu dan berakhlak, yang tidak sahaja bijak akademik tetapi juga dapat membimbing dalam dunia dan di akhirat. Itu sahaja, sekian. Jadi untuk penutup kita pada hari ini, penutup podcast kita, saya sebagai host yang host anda. Jadi sangat menariklah atas penjelasan yang telah dijelaskan oleh Cik Azfa dari ini. Jadi saya harap penonton ataupun pendengar-pendengar podcast kita ada mendapat input-inputan yang baru dan juga segala upaya untuk mendidik generasi kita agar lebih beradab dan juga mempunyai akhlak mulia pada masa depan. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam isu yang Azfa kemukakan tadi ialah kita perlulah menjaga pertuturan, menjaga etika pertuturan. Hal ini kerana intonasi dan nada suara kita memainkan peranan tentang cara kita menyampaikan maklumat kepada seseorang. Jadi sekiranya kita bercakap dengan seseorang dengan nada yang lemah lembut, orang lebih suka melayani kita. Tetapi jika kita bercakap dengan seseorang dengan nada yang marah atau tinggi, mereka rasa tidak perlu melayani kita dengan baik. Pada saya rasa terhadap guru ni sangat penting lah, sebab dia buatkan kita dapat berkata ilmu dah. Sebagai contoh, sewaktu murid dalam kelas tu dia kenalah ikut contoh cikgu kan, dia kena diam dalam kelas, ikut arahan. Kalau tidak nanti guru akan rasa sedih dan menyebabkan ilmu yang kita pelajari tidak berkat lah, sebab guru telah bersusah payah ajar kita kan, tapi tidak memahami dia, dan ini menyebabkan sifat yang tidak beradab lah. Pada pendapat saya, adab ini penting untuk menunjukkan ukhuwah kita, terutamanya adab antara rakan sebaya, di mana kita perlulah menjaga pertuturan rakan kita, gaya kita dan saling memaafkan jika terdapat kesalahan. Okey, pada pendapat saya, peranan Al-Quran dan Sunnah dalam membentuk akhlak yang mulia dalam aspek pendidikan adalah hubungan yang baik sesama guru. Kita tahu kita ni sebagai pelajar kena ada sifat hormat menghormati kepada guru,
kita ni sebagai pelajar mesti ada sifat hormat menghormati kepada guru. Kita tahu mereka lah yang memberikan ilmu kepada kita, membimbing kita, yang mengajar kita perkara tertentu. Jadi daripada sini kita sebagai anak didikan mesti menunjukkan mesti menunjukkan hormat kepada mereka sebagai satu penghargaan terhadap itu juga penghargaan terhadap usaha mereka dalam mendidik kita. Baiklah, mengenai pendapat saya tentang adab dan akhlak terpuji, ini merupakan elemen penting dalam membina masyarakat yang harmoni, kerana apabila seseorang individu itu mengamalkan akhlak yang terpuji, iaitu akhlak Rasulullah sendiri, ini dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat. Contohnya dapat mengeratkan hubungan, kerana apabila kita punya adab, kita dapat mengeratkan silaturahim antara masyarakat. Jadi pada pendapat saya, peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam membendung isu adab dan akhlak terpuji ialah sebagai panduan utama umat Islam. Jadi Al-Quran ini ia mengajarkan nilai murni seperti sabar, amanah dan hormat menghormati. Manakala As-Sunnah pula ia menunjuk kepada contoh akhlak Rasulullah SAW yang boleh diteladani. Jadi kedua-duanya ini ia membentuk masyarakat yang disiplin, bersatu padu dan juga sejahtera. Itu sahaja. Kita sebagai umat Islam perlulah mencontohi baginda Rasulullah SAW, iaitu dengan bersifat amanah dan al-amin. Hal ini demikian kerana kita boleh lihat Rasulullah SAW sangat dipercayai, bahkan dengan orang kafir sendiri dipercayai. Seperti contoh pada zaman baginda sangat ramai orang kafir yang meminta untuk simpan harta di rumah baginda. Padahal dia boleh simpan pada rumah sendiri, tapi mereka tidak percaya, bahkan mereka tidak percaya kepada keluarga mereka sendiri. Jadi mereka membuat keputusan untuk simpan harta emas dan sebagainya di rumah baginda SAW, kerana mereka percaya baginda itu bersifat amanah dan al-amin. Jadi apa yang kita dapat simpulkan dekat sini, kita perlulah sentiasa bersifat amanah dan al-amin, tak kisah dengan sesiapa sahaja. Kerana bila kita bersifat dengan amanah, mereka di luar sana akan lebih mempercayakan kita dengan sifat kita. Itu saja. Kita mestilah menjaga pertuturan dengan guru kita supaya kita dapat membentuk akhlak yang terpuji. Selain itu, kita mestilah menjauhi diri kita daripada maksiat apabila kita sedang menuntut ilmu, supaya ilmu yang dipelajari lebih diberkati oleh Allah bagi mencapai kecemerlangan dalam bidang yang dipelajari. Di Tegerong Entertainment. Okay. Ustaz, kaitannya dengan perkataan Imam Malik yang mengatakan ta'allamal adab qabla an tata'allamal ilma. Beliau belajar adab 16 tahun, belajar ilmu 4 tahun. Yeah. Pertanyaan saya, kenapa belajar adab itu jauh lebih lama dibandingkan dengan belajar ilmu? Yeah. Kemudian adakah kitab khusus yang membahas kaitannya dengan adab? Misal kita belajar wudu, kemudian ada kitab yang membahas tentang adab dalam berwudu, atau kita belajar tentang fikih sholat, kemudian ada kitab yang membahas adab dalam sholat. Itu saja pertanyaan Ustaz. Baik, sekarang. Yang pertama, Quran surah kedua di akhir ayat 282, sebelah kiri paling bawah di pojok tu ya, Allah sampaikan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan mempercepat penambahan pengetahuan dan pemahaman kepadamu. Jadi takwa didahulukan sebelum ilmu.
Apa di antara turunan takwa itu? Ternyata turunan takwa itu di antaranya adab. Takwa disebutkan dan derivasinya di Quran sebanyak 240 kali. Pemiliknya disebut taqi, jamaahnya disebut muttaqin. Siapa di antara ciri muttaqin itu? Dua. Satu, yang punya adab terhadap Allah. Dari mulai dia menata bangunnya, dia doanya, dia berinteraksi dengan istighfarnya. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya? Dan orang yang punya adab dengan sesama. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adab. Kenapa adab didahulukan sebelum ilmu? Adab itu sikap moral yang membimbing kita untuk berperilaku baik. Jelas? Kalau orang berilmu, adabnya belum baik, moralnya belum baik, maka dia akan berbuat perilaku yang buruk, yang damage-nya lebih besar dibandingkan dengan orang yang belum punya ilmu. Orang korupsi kalau pintar, ngambilnya banyak. Dibandingkan dengan orang yang mencuri tapi nggak pintar. Ya kan? Kijang-kijang nanti durian disimpan di sini ya, tuh. Ya, banyak motifnya. Dan damage-nya lebih banyak. Sama, jangan dikira orang yang punya pengetahuan, tapi minim adab, jangan dikira bermanfaat. Merusaknya akan banyak. Ya, akan banyak. Siapa yang banyak memberikan fatwa yang keluar buruk, dan itu mencelakakan. Betapa banyak orang belajar, tapi kemudian setelah belajar berselisih. Ada yang mencela si fulan, ada yang mencela si fulan. Ada yang suami baru ngaji pulang mencela istri. Istri baru ngaji, bid'ahkan suami. Dan yang paling menarik adalah, ketika kita belajar kan untuk menyatukan. Yang kurang kita tutupi, yang lebih kita turunkan untuk disamakan. Tapi bisa terjadi demikian. Apa yang salah? Adab. Maka Islam datang untuk melatih adab terlebih dahulu. Dan saat yang bersamaan ilmu diberikan. Jadi tidak harus tunggu 16 tahun. Itu bersamaan. Karena saat berajar adab pun sedang belajar ilmu. Ilmunya khusus adab. Karena itu para ulama itu mendahulukan pelajaran adab dengan babnya sebelum masuk kepada ilmu-ilmu pokoknya. Apa yang antara contohnya? Imam An-Nawawi itu menulis kitab Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Sebelumnya Al-Arba'in 42 hadis. Lalu Syarah Sahih Muslim 9 jilid Sahih Muslim. Tapi kitab yang pertama ditulis apa? At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Bagaimana ahli Al-Quran itu punya adab dalam mengajar dan dalam belajar. Anda lihat di antara bab pertamanya. وَلَا يَتَعَلَّمُ إِلَّا مِمَّنْ كَمُلَتْ أَهْلِيَتُهُ. Tidaklah seorang murid belajar kecuali kepada guru satu yang pakar di bidangnya. Jadi jangan sampai ini mengundang belajar hadis tapi pada orang yang tidak tahu hadis. Kalau gurunya pakar fikih, fikih saja. Gurunya tafsir, tafsir saja. Jangan diminta guru tafsir ngajar fikih. Salah. Yang kedua apa? وَكَمُلَتْ أَخْلَقُهُ. Akhlaknya baik. Jangan sampai memang pintar, tapi maaf, membencinya banyak, kasar kata-katanya, sehingga muridnya keluar pintar nas, tapi pintar juga kekasarannya, pintar juga mencela orangnya. Itu kata Imam Nawawi nggak berkah ilmunya. Maka adab penting. Datanglah dari guru lokal namanya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, menulis 19 kitab. Di antara 19 itu kitab pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim. Maka diajarkan di situ dasar-dasar adab. Kemudian masuklah kepada apa yang Anda tadi sampaikan. Saya ada koleksi lebih hampir 40 di kitab tentang sholat. Nah, di antara kitab-kitab itu ada beberapa yang bagus yang menjelaskan tentang hikmah, makna, dan adabnya. Satu namanya Nadharat fi Ma'anis Sholah. Yang kedua namanya Asrarus Sholah. Nanti lain waktu kalau tiba lagi, misalnya nanti kita tunjukkan sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Kalau kita tak pergi majlis ilmu, boleh tak kita tahu adab-adab? Batulah ilmu dan adab seiringan. Okey? Lepas tu kita pergi ngaji kita dengar contoh kitab-kitab. Kitab Syiarus Salikin, kitab Minhajus Salikin dan seumpama kan. Kitab apa benda ni Ihya Ulumuddin, betul tak? Adab masuk tandas. Tak? Tunggu kata. Okey. Pasal yang kedua, adab masuk tandas. Okey, kita belajar adab. Belajar tu dengan ta'allum tak? Mengaji tak tu? Adab kena mengaji tak? Kena mengaji. Ada tak orang mari ajar adab di rumah? Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adab qadal hajat. Kita nak tahu mana adab qadal hajat? Pergi di mana? Majlis ilmu. Adab berzikir. Majlis ilmu. Betul tak? Adab berpuasa. Majlis ilmu. Apa tu? Bagi saya lah. Kalau dah setuju, bah lain.
adab dan ilmu itu seiringan. Dan didapatkan adab itu kebanyakannya dalam majlis taklim. Bang, batu kita akan tengoklah kitab Raudhat, kitab apa benda Nawawi. Riyadhus Shalihin penuh dengan adab, babul adab. Adab hari Jumaat, adab mandi, adab puasa, adab solat, adab wudu. Nah, penuh dengan adab. Adab musafir. Nah, ada orang mari ngajar rumah tak? Tak, kena majlis ilmu. Apa tu jangan sia-siakan. Kita nak jatuhkan seorang alim, kita hanya kata adab dulu baru ilmu. Kenapa? Kita nak downkan dia. Tu kita je lagu tu. Nah. Macam poin ni lah, poin belajar fardu ain. Orang nak ajak berjuang mencegah kemungkaran, dia jawab kan ni? Belajar fardu ain dulu, fardu ain tak belajar, sibuk nak cegah kemungkaran. Jawab. Padahal kawan itu sudah lepas fardu ain. Kenapa jawab gitu? Kerana nak ambil mudah. Kita tak nak fardu ain itu wajib belajar, tapi nak meletakkan pada semua orang tak betul. Nak orang ajak berjuang menegakkan kebenaran. Oh, nak berjuang sangat, fardu ain tak belajar. Padahal yang kata tu lebih pada fardu ain dah mengaji. Nah, banyak orang guna alasan. Semuanya alasan mereka tak mau amar makruf nahi mungkar. Nah, disalahkan kerana tak fardu ain. Padahal fardu ain itu semua orang tahu wajib belajar. Sampai masa berperang wajib berperang. Fardu ain habis tak habis pun diperintahkan oleh panglima perang, hadir ke medan perang, wajib hadir. Bukan kena habis fardu ain. Nabi SAW bertahannus di Gua Hira umur 38 tahun. Naik dia ke atas, turun ke bawah, nggak ketemu apa-apa. Umur 39 tahun naik lagi, juga tidak terjadi apa-apa. Umur 40 tahun naik lagi ke atas. Ketika itulah dia dipeluk oleh makhluk yang sangat besar. Hatta balaghanil juhdu, sampai saya sulit untuk bernapas. Makhluk itu berkata, "Iqra." Nabi menjawab, "Ma ana biqari." "Iqra." "Ma ana biqari." Sampai akhirnya dia dibacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam." Lalu kemudian Nabi turun menggigir, diselimuti oleh Khadijah. Ternyata di balik sosok yang luar biasa, di balik sosok yang tangguh, yang hebat, ada perempuan-perempuan yang lebih hebat. Itulah dia Khadijah yang menyelimuti. Padahal 3 kali naik ke atas. Masya Allah, tabarakallah, diselimutinya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang berselimut itu turun lagi wahyu. Ya ayyuhal muddaththir, fa'anzir, bangun wahai orang berselimut, berilah peringatan. Siapa yang mesti diberi peringatan? Turun lagi ayat berikutnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kerabat-kerabat dekatmu dulu. Nabi pun naik ke atas bukit Safa, dikumpulkannya kerabat-kerabat, paman-paman, bibi-bibi, saudara-saudarinya. Lalu kemudian setelah mereka berkumpul semua, Nabi bertanya. Nabi berdiri di atas bukit Safa menghadap ke Ka'bah. Di belakang bukit Safa itu ada bukit yang besar namanya Jabal Abi Qubais. Panjang umur, sehat badan, 4 Oktober kita akan sama berangkat umrah bersama Habib Mahdi dan Ustadz Taqwa insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Nabi lalu kemudian naik ke atas bukit Safa. Seandainya aku katakan di belakang bukit ini ada bukit paling besar Jabal Abi Qubais, di balik Jabal Abi Qubais ada pasukan tentara yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua orang Makkah mengatakan, "Sadaqnaka, we are believing you." Kecil engkau sudah kami gelar dengan panggilan Al-Amin, orang yang jujur, amanah, tidak pernah berbohong dan berdusta. Seandainya ku katakan di balik bukit ini ada pasukan bala tentara musuh yang akan meluluh lantakkan kita, apakah kamu percaya? Maka semua penduduk Makkah mengatakan kami percaya.
itu orang kalau tidak beradab buang air kecil di tempat orang-orang yang sembang-sembang. Ada tempat orang borak-borak macam bus stop atau kawasan-kawasan yang orang duduk untuk sembang-sembang. Kemudian ada orang itu buang air kecil. Ketika orang tak ada, ketika sunyi tak ada orang, dia buang ke situ. Baunya mengganggu orang yang duduk kat situ, sehingga orang yang duduk maki kepada orang yang buat benda itu. Sebabnya dia tidak beradab, mengganggu orang lain. Wal mu'min man aminahun nas. Orang beriman itu orang lain selamat daripada kejahatannya, kejahatan mulutnya, kejahatan pandangannya. Oleh hadza kita diajarkan adab ini, hatta dalam hati pun kita diajarkan untuk beradab sehingga tak boleh memandang rendah kepada orang lain, hatta tak cakap. Idza maru bihim taqamajun. Kalau ada orang mukmin lalu, satu dengan lain memata macam ni. Fairly, menghina. Tak cakap, tapi bahasa mata tu dah menghina, merendahkan orang lain. Hatta bukan dengan lisannya, bukan dengan percakapannya. Seorang mukmin itu menjaga adabnya, bukan hanya mulutnya, tapi jaga hatinya untuk tidak memandang orang dengan pandangan rendah pada orang lain. Dalam gurau mesti beradab. Dalam bersahabat dan berteman mesti beradab, jangan gurau melampaui batas. Prank itu yang tipu orang sampai orang kena sakit jantung, kena dikejutkan, kan? Itu bukan gurauan yang sopan. Kalau sampai orang diajak bergurau dengan cara melampaui batas. Timbangan yang paling memberatkan bagi orang beriman kalau ditimbang amal, perbuatan, akhlak dan adabnya, paling berat. Lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah tertinggi itu adab dan akhlak. Sehingga coba kalau kita nampak orang itu, contohnya dia rajin pergi ke masjid contohnya, atau dia pergi hadir majelis ta'lim selalu, tak pernah absen, hadir selalu, tapi mulutnya itu tak pernah dia menggembirakan orang, suka menyakiti orang. Paham tu? Maka orang akan mengatakan, buat apa dia pergi ke masjid, mulutnya dia agak macam tu kepada orang lain. Ada dia rajin pergi ke masjid, tapi masih ada cacat, ada aib pada orang itu. Apa sebabnya? Adabnya tak dijaga. Paham tu? Kalau fil hadis Nabi bersabda, Allah itu akan mengangkat darjat seseorang dengan akhlak yang baik sampai kepada peringkat darjat orang yang ahli salat dan ahli puasa. Dan kalau ada orang, dia tak banyak salatnya, tak banyak puasa sunnahnya, tapi adabnya banyak, pahalanya, kedudukannya sama dengan orang yang banyak puasa dan juga banyak salat. Dengan apa? Dengan akhlak dan juga dengan adab. Hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu ala yahuttar fahuwa imadi يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا عليه فهو إمادي يوم المعاد نبينا طه المختار سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي
تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الخباء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطيب القلوب ويدرأ الروح بكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهورا طريح